anak-anak kita ajar kenal Allah. Kalau kita tak mampu ajar anak-anak kita untuk kenal Allah, sayang Allah, kasih Allah, cari Allah, ngadap Allah, apabila minta dengan Allah, bila nak luah perasaan luah dengan Allah, bila nak luah kekecewaan luah dengan Allah, bila nak luah sesuatu menghadap Allah, itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kembali kepada Allah. Paling mudah sekali didik anak kita solat 5 waktu. Jangan mula ketika dia berumur 18. Didik, ajar, disiplinkan anak-anak dengan solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jangan mula umur 13, jangan mula umur 10, mula umur 7 tahun. Tu yang dinasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.